Kali ni kita nak tanya soalan random. Kalau dapat jawab, kita nak bagi todong. Tak ingat. Memang tak ingat. Hutan tu. Hutan. Bye, have a great time. Orang tu nak masuk parking. Orang tu nak masuk parking, Erika. Sekarang ni kita nak cari orang untuk tanya soalan pertama. Okay, jom kita cari. Jom. Nak pergi sana ke nak pergi sana? Sana tak ada orang. Lepas tu ni kita nak lintas kereta ni. Nak lintas. Okay, jom Erika. Hello, Assalamualaikum. Nak tanya. Bye, have a great time. Cik tu nak pergi makan. Assalamualaikum. Nak tanya apa negara yang penduduk dia 100% umat Islam? Clue dia M dekat depan. Malaysia. Bukan. Apa? Negara Malaysia Islam semua. M. Malaysia. Bukan. Apa? Apa? M clue M. Depan dia Mel. Mel. Negara Islam semua. Mel. Takkan Melbourne lah. Boleh lah, boleh fikir Lepas Mel tu D. Maldives. Betul. Okey, ini untuk Cik. Sebab dah dapat jawab soalan kita, dapat tudung free daripada Hijab Galeria. Terima kasih. Okay, jom kita cari orang seterusnya. Okey, kita dah jumpa orang yang kedua. Jom kita pergi kat dia. One hour later. Assalamualaikum. Nak tanya. Okey, kita nak bagi soalan. Berikan haiwan daripada huruf O. O? Ox kalau bahasa Inggeris lah. Okey. Boleh? Sebutkan haiwan daripada huruf O. Nak 3. 1, 2, 3. Ox. Ingatlah apa lagi spotnya tak ingat. Memang tak ingat. Dia ada dekat macam apa? Ada hutan tu. Hutan. Depan hutan tu apa? Memang tak ingat tadi kalau O. Jarang ni kan. Okey, berikan nama haiwan daripada huruf U. U, unicorn. Ya. Unta. Ungka. Okey, sebabkan Cik dah menang. Dah dapat jawapan, dah dapat jawab daripada kita punya soalan. Cik dapat hadiah daripada Hijab Galeria. Terima kasih dah banyak. Terima kasih. Banyak doa. Terima kasih. Okey, jom. Kita cari orang seterusnya pula. Jom. Okey, sementara tu kita nak shoot konten dulu. What's that, brother? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kita dah tukar tudung kedua. Jom kita cari orang seterusnya. Kak tu dah pergi dengan pekerja dia. Ya, Jom. Hello, Assalamualaikum. Nak tanya, apakah tempat utama orang Islam menunaikan haji? Pertama, Umat Islam menunaikan haji. Mekah, Madinah.
Betul, Maka. Okay. So kalau akak dah jawab soalan kita betul, so dapat tudung free daripada Hijab Galeria. Oh, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih. Alright. Okay, jom. Jom. Bye. Nak tanya Kak. Okay, apa nama ibu Nabi Isa alaihissalam? Allah. Mariam. Okay, betul. Akak sekejap Kak. Okay, so kalau akak dah betul jawab soalan kita, akak dapat tudung daripada Hijab Galeria. Oh, terima kasih. Okay. Jom. Okay, kita dah jumpa orang. Orang tu nak masuk parking. Orang tu nak masuk parking, Erika. Dia nak undur. Okay. So kita dah jumpa orang 3 orang hari ni. 3 ke 4? Kita dah jumpa 4 orang. Jawab soalan kita, semua dapat jawab. Okay, so kita nak cakap apa? Jom kita pergi buat konten sekarang. في ذكر ربي يطمئن قلبي وتذوب أحزاني ويغفر Okay, hari ni kita dah jumpa 4 orang bertuah jawab soalan random kita. Untuk konten sebelum ni, pemenang konten sebelum ni, dia Yumi Sakura 8591. Okay, korang kena komen tau. Kita nak pilih pemenang. InsyaAllah siapa yang menjadi pemenang dapat hadiah tudung daripada Hijab Galeria. Dan jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Bye.